Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia-Nya, nikmat kesihatan yang Allah bagi kepada kita, kelapangan masa, dan juga yang paling penting sekali taufik dan hidayah untuk kita istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hidayah tersebut dapat kita terus berada di rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah di sepertiga yang kedua daripada bulan Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita berdoa, mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan itulah amalan ulama salafus salih, sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang terdahulu. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka dah mula berdoa agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan mereka ke bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini kita berada dalam bulan Ramadan. Cuma apa yang patut kita tanamkan dalam diri kita, perlu ada sedikit kebimbangan, takut. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan, tetapi kita kena ada perasaan takut amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dalam sepotong hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia tak dapat daripada puasanya melainkan lapar semata-mata. Penat berpuasa, berlapar dan sebagainya, tetapi akhirnya yang didapat hanyalah lapar, manakala pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala kosong. Dan Nabi SAW dalam rangkap kedua hadis tu, Nabi kata, wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan berapa ramai orang yang qiyamul lail, hidupkan malam dengan tarawih, dengan tahajud dan sebagainya, baca Quran, tetapi dia tak dapat daripada qiyamnya melainkan bersengkang mata, sahar. Penat berjaga malam tapi tak dapat apa-apa. Jadi walaupun kita sampai bulan Ramadan, tetapi perlu untuk kita ada rasa bimbang amalan kita tak diterima. Jadi kena terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala terima amalan. Dan itu juga amalan ulama salafus salih, bila habis bulan Ramadan, maka 6 bulan selepas Ramadan mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala terima Ramadan yang dah lepas. Dah habis 6 bulan, dia berdoa pula untuk nak sampai ke bulan Ramadan yang berikutnya. Jadi itu yang perlu ada dalam diri kita, walaupun kita sampai bulan Ramadan, dengan Allah bagi taufik, ada setengah orang dia tak dapat kesempatan. Sampai-sampai bulan Ramadan ni, tiba-tiba dia kena outstation ke, ataupun kena diberikan shift malam ke, tak dapat dia nak beribadah. Bukanlah kata tak dapat beribadah, nak kata ibadah tu zikir pun ibadah, tetapi maknanya dia tak dapat melaksanakan ibadah tu dengan cara yang selesa lah. Mungkin nak tarawih banyak lebih, nak jaga malam tu lebih, mungkin tak dapat. Jadi alhamdulillah kita diberikan hidayah, dan alhamdulillah juga saya lihat surau ni agak penuh. Kalau banding dengan tempat-tempat lain, bila dia masuk separuh kedua tu, dia dah mula makin lama makin surut. Sedangkan kalau mengikut yang sepatutnya menuju ke penghujung tu, dia makin ramai. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mana bila Nabi SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid, berada dalam masjid, tak keluar beribadah, melapangkan masa untuk ibadah, dan dia akan menjauhi para isterinya, melambangkan bahawa bila menuju ke penghujung kita kena lebih usaha untuk meningkatkan ibadah tu. Tetapi yang keadaan berlaku di kebanyakan tempat lah, bukan sini nampak ramai alhamdulillah. Setakat ni 2 surau yang terakhir saya pergi, masya-Allah, di Sekamat ada 1 surau juga, masya-Allah, pada malam masuk ke pertengahan tu dia masih lagi ramai, penuh. Jadi kebimbangan itu yang perlu ada. Dan bila kita sebut kebimbangan ni, di samping kalau kita pernah dengar dulu hadis-hadis yang Nabi SAW menceritakan tentang mengharapkan ganjaran dan pengampunan Allah. Bulan Ramadan ni disinonim dengan pengampunan. Sebut Ramadan, dia Quran,
dengan pengampunan. Sebab itu banyak hadis Nabi SAW bila dikaitkan ganjaran Ramadan ni disebut pengampunan. Cuba kita lihat dalam hadis yang Nabi kata, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan, penuh mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosanya. Ganjaran ni Allah Subhanahu wa taala kata akan diampunkan dosanya. Dalam hadis yang lain yang sama, cuma ada perbezaan dalam satu lafaz saja, iaitu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang bangun hidupkan malam. Kalau tadi barang siapa yang berpuasa, man sama. Yang kedua, man qama, barang siapa yang bangun menghidupkan malam Ramadan iman wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, penuh harapan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosanya yang lalu. Bila Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekiranya aku dapat malam Lailatul Qadar, maka apakah yang patut aku baca ataupun aku doa? Maka Nabi SAW ajar kepada Aisyah, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, sukakan pengampunan, maka ampunkanlah dosaku. Jadi yang hadis ini juga Nabi SAW ajar kepada Aisyah, doa yang kita nak mohon berkait juga dengan pengampunan. Jadi maknanya bulan Ramadan ni dia memang sinonim dengan pengampunan. Dalam hadis itu, dan ini hadis yang perlu kita amalkanlah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amalkan sepanjang bulan Ramadan. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau aku dapat bulan Ramadan. Sedangkan kita tahu bahawa bulan Ramadan ni memang kita tak tahu. Kita tak dapat nak tahu bila harinya ataupun malamnya. Jadi maksud Aisyah tu, maknanya, ya Rasulullah, apakah yang patut aku amalkan untuk aku dapatkan Lailatul Qadar? Jadi Nabi kata, kamu amalkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa Nabi SAW suruh kita doa dengan doa ini? Kalau kita tengok dalam hadis yang saya bacakan tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, disebutkan maghfirah. Maghfirah tu pengampunan. Al-afu juga pengampunan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Jadi al-afwa juga pengampunan, sama seperti maghfirah. Cuma apa beza dia? Kenapa Nabi SAW suruh kita doa dengan Allahumma innaka afuun? Kerana al-afu dia pengampunan beserta dengan Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesan dia. Maknanya kita pernah, barangkali sejarah kita menbuat macam-macam lah. Orang tu mungkin minum arak, berzina dan sebagainya. Jadi bila diminta pengampunan yang al-afu, lalu diberikan afu oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaksud Allah selamatkan dia daripada azab. Allah tak kenakan azab di atas dosa dia, Allah ampunkan dosa dia, dan Allah padam catatan amalan kejahatan tu. Seolah-olah dia tak pernah buat. Maknanya dalam catatan amalan kita, setiap yang kita buat ni, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kata-kata, bahkan lintasan dalam hati kita tu Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan setiap yang kita buat akan dicatat, sama ada yang baik dicatat oleh malaikat sebelah kanan kita, ataupun amalan yang tidak baik dicatat oleh malaikat sebelah kiri. Dan tak ada satu pun akan terlepas daripada catatan tersebut. Maknanya tak ada siapa yang boleh kata dia buat satu amalan dan dia terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semua tercatat. Jadi bila kita minta pengampunan, Allahumma innaka afuun, dan diberikan pengampunan, Allah hapuskan dosa kita dan Allah hapuskan tulisan dia. Jadi bila hari akhirat besok, seolah-olah tak pernah buat. Itu kelebihan doa Allahumma innaka afuun. Manakala maghfirah, sebahagian ulama kata maghfirah ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa tetapi dikekalkan catatannya. Maknanya dosa yang kita buat Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Bila Allah ampunkan, maknanya kita tak dikenakan azab lah. Tetapi tulisan ataupun catatan perbuatan tersebut dikekalkan. Walaupun ada perbezaan di antara ulama, tetapi kesimpulannya begitu. Afu ni lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan maghfirah. Itulah yang dianjurkan kepada kita. Dan apa yang saya nak kongsikan pada malam ni, beberapa zikir dan juga lafaz istighfar yang patut kita amalkan, memandangkan bulan Ramadan ini masa yang cukup berharga.
Dan kita ditambah lagi dengan kita ada tugasan-tugasan yang kita kena buat. Bulan Ramadan kalau macam di Mekah, bulan Ramadan diberi cuti. Jadi orang tu memang boleh, kalau tak tidur sampai pagi pun tak ada masalah. Tapi kita terikat dengan tugasan, terikat dengan kerja dan sebagainya, maka tak dapat nak diubah rutin tu. Tetap kena tidur. Kalau jaga malam pun, sebahagian malam tu kita jaga dan sebahagian kita kena rehat lah. Jadi maknanya macam mana kita nak manfaatkan masa yang ada, yang kita jaga ni, antaranya kita beristighfar dan kita berzikir. Itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang yang tu. Sedangkan fadilat zikir dan istighfar ni cukup besar. Antaranya Nabi SAW mengajar kita Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni penghulu semua istighfar lah. Lafaz pengampunan ni banyak. Kita sebut Astaghfirullah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa pun lafaz istighfar dia termasuk dalam erti kata kita mohon pengampunan lah. Tetapi ada satu yang dikatakan penghulu istighfar, penghulu segala istighfar, iaitu lafaz dia Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lafaz ni mungkin kita dah familiar lah. Lagi-lagi kalau surau yang mengamalkan tarawih 10 tu, salah satu daripada zikir yang selang antara 2 rakaat, dia ada yang zikir ni. Jadi elok kalau kita boleh hafalkan. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, sungguhnya engkaulah Tuhan aku dan aku hamba-Mu. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. Ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku, wa ana abduk, dan aku hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, dan aku berpegang dengan janji dan juga ikatan denganmu ya Allah selagi mana aku mampu ataupun sedaya upaya. Kerana kita dalam pada kita mengabdikan diri banyak terlepas, banyak kesalahan juga yang kita buat, kekurangan, kelompongan dan sebagainya, maka kita sedaya upaya kita berpegang dengan janji Allah. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan yang aku pernah lakukan. A'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmat yang kau kurniakan kepada aku. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak menghitung nikmat Allah, nasihat kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan dalam ayat tu Allah kata wa in ta'uddu ni'matallah. Sekiranya kamu nak menghitung satu nikmat Allah. Dia tak kata kalau kamu nak hitung nikmat Allah, dia kata satu nikmat. Bermakna satu nikmat Allah yang Allah bagi kat kita, kalau kita fikirkan, itu pun kita tak mampu nak mensyukuri dan juga untuk kita membalas pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang sepatutnya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui kesalahan dan dosaku. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka ampunkanlah dosa aku, kerana tidak ada zat yang boleh mengampunkan dosa aku melainkan Engkau ya Allah. Jadi ini Sayyidul Istighfar. Kalau kita boleh hafal dan kita boleh amalkan, cukup baik pada masa yang dalam pada kita buat tugasan, masak ke ataupun di office, sambil kita buat kerja tu kita berzikir, kita manfaatkan masa tu. Selain daripada apa ganjaran Sayyidul Istighfar ini, dalam hadis tu Nabi kata tidak ada seorang yang mengungkapkan lafaz istighfar ini pada waktu pagi sebelum datangnya waktu malam. Masuk waktu pagi dibaca istighfar ni, Sayyidul Istighfar. Kalaulah dimati dalam tempoh sebelum dia bermalam, maka dia adalah ahli syurga. Allah Subhanahu Wa Taala bagi janji, ini adalah ahli syurga kalau dia melafazkan zikir tersebut dengan penuh penghayatan. Penuh penghayatan bermakna bila kita nak istighfar, bermaksud kita nak minta ampun lah. Bila kita nak minta ampun ni, apa yang patut kita kena hadirkan dalam diri kita, kita kena kenang kesalahan yang kita pernah buat, dosa-dosa yang kita pernah buat, dan bila kita minta tu kita minta dengan penuh rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kalau orang yang minta dengan cara macam ni, baca lafaz zikir tu dengan hatinya hadir dalam zikir, maka kalau dia mati pada waktu pagi setelah dibaca doa ni, sebelum datang waktu malam, maka dia adalah ahli syurga. Dan sekiranya dibaca pada waktu petang, lalu dia mati sebelum datangnya waktu pagi, maka dia adalah ahli syurga. Ini ganjaran yang paling besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita nak abdikan diri? Untuk nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala? Dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala diampunkan dosa dan dimasukkan dalam syurga. Itu implikasi ataupun dia punya kesan dia untuk kita nak masuk dalam syurga. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala dah bagi kita jalan nak dapatkan syurga tu, seperti mana dijanjikan oleh Nabi SAW, lalu kita lepaskan peluang tu, maka amatlah rugi kita. Seperti mana yang Nabi SAW juga sebut dalam hadis, dan sepotong hadis, raghima anfu mri'in adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Engganlah seorang itu apabila dia sampai bulan Ramadan tapi tak diampunkan dosanya. Sampai bulan Ramadan tetapi tak diampunkan dosa. Maka orang ni orang memang dia tak nak. Allah nak bagi tapi dia tak nak. Sebab bila bulan Ramadan ni pintu pengampunan tu dibuka dengan seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Jadi kalau tak gap juga peluang tu, maka rugilah. Rugilah kita. Dalam antara lafaz zikir ataupun istighfar yang lain, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini pun satu lafaz zikir yang mana Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi kata sekiranya orang bacakan istighfar ini, maka Allah ampunkan dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Lari dari medan perang ni salah satu daripada dosa besar. Jadi maknanya Allah katakan walaupun dia melakukan dosa besar, baca zikir istighfar ni dan hatinya hadir, maka Allah Subhanahu wa taala boleh ampunkan dosanya. Dalam sepotong hadis lagi Nabi SAW bersabda, astaghfirullah wa atubu ilaih fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawmin 100 marrah. Dalam satu riwayat, au aktsara min 100 marrah. Bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, kerana aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Dan dalam satu riwayat lagi lain, aku beristighfar lebih daripada 100 kali. Jadi ini sebahagian daripada banyak hadis yang Nabi SAW sebutkan ataupun tunjukkan kepada kita ganjaran orang yang beristighfar. Dan saya sudahi kisah tazkirah ini dengan kisah yang ni kita sebut ganjaran di akhirat lah. Ganjaran di akhirat, macam-macam pahala yang Allah janjikan. Tetapi nak tengok kesan bagaimana orang yang sentiasa beristighfar ni, macam mana Allah bagi reward di dunia. Dalam satu kisah berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal salah seorang tokoh yang tersohor dalam dunia Islam. Salah seorang daripada pelopor 4 mazhab. Kita ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dengan Hambali. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni pelopor mazhab Hambali. Satu hari dia bermusafir. Musafir dari negeri dia pergi negeri lain. Bila diturun ke negeri itu, zaman dulu barangkali tak ada hotel, tak ada macam kita lah, canggih kan. Nak singgah, nak ambil hotel ke, nak ambil kondo ke apa, tak ada. Jadi tempat persinggahan mereka ni, mereka akan turun ke masjid. Jadi turun Imam Ahmad ke masjid. Lepas selesai solat urusan dia apa, dia pun bentang tikar nak rehat di masjid tu. Sekali bila dah bentang tikar, datang siap masjid, kata tak boleh tidur dalam masjid. Macam kita jugalah, zaman sekarang ni ada tempat tak boleh tidur kan dalam masjid atau surau. Jadi siap tu kata tak boleh tidur dalam masjid, mohon jasa baik keluar daripada masjid. Jadi Imam Ahmad cuba nak bincang, cuba nak pujuk siap tu tapi tak berjaya. Lalu Imam Ahmad pun angkut barang dia keluar. Siap ni dia tak kenal Imam Ahmad. Kalau dia kenal Imam Ahmad, inilah dia Imam Ahmad, tentulah dia takkan buat macam tu lah. Tapi sebab dia tak tahu, tak kenal itu Imam Ahmad bin Hanbal yang tersohor nama dia.
Maka Imam Ahmad pun keluar daripada masjid tu. Maka dia nak cuba berada di nak rehat di beranda masjid tu lah, macam tepi-tepi ni kan. Dia nak rehat kat luar tu. Dia pun letak tikar dia nak rehat apa semua tu, datang balik siap tu, sini pun tak boleh tidur katanya. Kena keluar daripada kawasan masjid. Tak boleh siapa pun tinggal dalam masjid. Jadi Imam Ahmad tak ada tempat lain nak pergi, dia cuba nak bincang dengan siap ni, tak boleh. Akhirnya bila siap ni pun nampak Imam Ahmad ni berkeras, dia pun tak bagi, lalah dia ditarik Imam Ahmad ni, seret dia keluar sampai ke pintu pagar masjid. Kebetulan bila berlakunya kes tu, depan pintu masjid tu ada satu kedai kilang roti, bakery. Dan owner dia masa tu diperhati je keadaan yang berlaku dalam kawasan masjid tu, bagaimana seorang lelaki yang nampak pada gayanya orang yang bukan orang situ lah, diseret oleh siap masjid tu. Jadi dia pun kesian, dia jumpa dengan Imam Ahmad, dia kata, wahai saudara, kalau kamu tak ada tempat nak tinggal, saya boleh bagi kamu tinggal dalam kawasan, dalam kilang dia lah, boleh rehat dalam tu. Jadi Imam Ahmad pun setuju. Imam Ahmad masuk dalam tu, berehat. Dan tokek kilang ni setiap pagi dia akan datang awal lah, macam kita jugalah, siapa yang bisnes dia akan buka kedai awal apa semua kan. Jadi dia datang nak buka kilang dia. Dia pun tengah buat kerja. Imam Ahmad ni ulama tersohor juga. Barangkali dia bangun untuk qiyamul lail apa. Dia perhati je tokek kilang ni, dia perasan satu benda. Tokek kilang ni bila dia sambil dia buat kerja ni, dia mulut dia tak berhenti. Berzikir, istighfar dan macam-macam lah. Jadi Imam Ahmad tanya kepada lelaki tu, kepada tokek kilang tu, ditanya apa benda yang dibaca ni. Lalu diberitahulah, lelaki tu bagi tahu apa yang dibaca, istighfar, zikir dan sebagainya. Lalu Imam Ahmad tanya, dah berapa lama kamu amalkan amalan ni? Maka lelaki tu kata, aku dah lama dah, bertahun-tahun aku amalkan benda ni, amalan ni, berzikir sambil buat kerja. Lalu Imam Ahmad tanya dia, apa kesan yang kamu lihat? Bila dah selalu berzikir tak berhenti ni, apa kesan yang kamu dapat? Jadi kata Imam Ahmad, kata tokek kilang tadi, dia kata, tidak ada satu doa yang aku panjatkan kepada Allah melainkan Allah terima. Semua doa yang dimohon, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala terima. Melainkan satu doa saja yang setakat ni aku tunggu, tapi setakat ni Allah Subhanahu Wa Taala tak perkenankan. Imam Ahmad tanya dia, apa dia doa tu? Dia kata, aku dengar seorang tokoh yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Aku teringin nak jumpa dia, tapi sampai hari ini aku tak jumpa dia. Jadi Imam Ahmad kata kepada orang ni, dia kata, wahai saudara, kamu tahu tak, dengan doa dan amalan kamulah Allah Subhanahu Wa Taala seret aku datang untuk nak dipertemukan dengan kamu. Dengan keberkatan dan dia punya macam mana nak kata, bila orang istighfar ni Allah perkenankan doa. Sampai ke tahap tu, bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang tokoh yang cukup besar, diseret keluar masjid semata-mata nak dipertemukan dengan lelaki ni yang berdoa nak berjumpa dengan dia. Apa rahsia dan amalan dia sentiasa beristighfar. Jadi sebenarnya benda tu semua yang boleh buat, semua kita boleh buat. Zikir ni siapa-siapa pun boleh buat dalam apa keadaan sekalipun, melainkan di tempat-tempat yang mungkin tak eloklah, tandas dan sebagainya. Tapi di luar, sambil kita buat apa kerja pun kita boleh beristighfar, Astaghfirullahalazim, sambil driving. Bayangkan kalau kita kerja kat KL, nak pergi ke KL tu sejam, dan kita hanya baca astagfirullah, 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 dan kita cuba sehari tu kita bilang guna apa nama tu, yang itulah. Cuba kita try berapa banyak kita boleh dapat. Jadi alangkah rugi kalau kesempatan yang mudah seperti ini kita tak manfaatkan, lagi-lagi pada bulan Ramadan yang mulia ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan bermacam-macam ganjaran dan pahala. Jadi saya rasa setakat itu, dalam kesempatan ini pun saya rasa dah lama dah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.